Halo YouTube. So hari ni nak sambung video yang itu hari tak sempat buat tu. Ni dia Morenas Chris dah siap. Yang itu hari saya tunjuk itu hari kan, yang saya tukar cover set semua tu. Ni lah motor dia dah siap. So tak sempat nak buat buat motor pun tak bercuci lagi ni. So apa yang saya dah tukar, cover set ni saya pakai yang color merah. Ni cover set ni lokal je, RM85 saya beli. Lepas tu ni semua merah. Ni monorack, saya pun dah letak box lah. Box besar sikit, senang nak bawa barang. Lepas tu ni tukar. Yang ini disk ni saya beli RM30 dekat Sentol. Ini dia ala-ala floating, tapi dia bukan floating, dia gimmick je. Boleh lah kan, daripada ada kan, daripada tak ada kan. Ni berapa lama nak pakai pun tak tahu kan. Ada suruh beli yang baik punya kan. Yalah, saya ni budget pun tak berapa nak banyak sangat. Benda ni pun tak tahu berapa nak pakai kan. Saya silap minggu depan dia dah tukar lain lah. So braking semua okey lah, tapi ketahanan ni saya tak tahulah. Lepas tu yang kepuk ni pun saya tukar, Chris 2 nya. So saya dulu tak tahu apa dah, itu saja yang saya buat kat motor ni. Motor pun keras tak bunyi. Rubber pun saya tukar. Ni tapi itulah, ada sikit-sikit nak kemas lah. Sekarang ni jam 8.50 pagi. Saya nak gerak ke Bandar Tech nak servis carburetor. Okey lah, nanti ada apa-apa nanti saya sambung. Terima kasih kerana menonton.